Tak nak kenal-kenal. Dah banyak dah kawan saya. Tak apa, terima kasih. Okey. Alright, kita ada pinkan tu dekat lumiere.malaysia. Okey, dia punya website. Tetapi kalau korang nak beli, korang boleh pergi dekat bio Sarah tu, dekat Sarah punya dekat Sarah punya Instagram. Okey, Sarah punya Instagram sekarang, kalau sesiapa nak beli, boleh terus tekan je saya tengok kat sini. Bisa share tak? Bisa share the video. Oh boleh Ada share. Korang share the video. Bisa mengayak. Korang Sarah, kenapa pokok bunga tu berjalan? Sebab pokok bunga ni ada kaki tau. Pokok bunga ni dia sekejap depan, belakang, kiri, kanan macam tu. Kenapa bunga tu asyik bergerak? Oh, perasan kan tak perasan. Salam asar. Waalaikumsalam. Okey, korang nampak tak dekat Sarah punya ni? Okey, dekat atas sekali tu. Dekat atas sekali tu, korang boleh klik lumiere.asia. Okey, dekat atas tu, kalau siapa nak beli sekarang yang buy one free one, boleh pergi dekat bio Sarah sekarang, lumiere.asia. Sarah, sekarang ni saya pakai basic set cerah. Boleh ke kalau saya add on toner? Kalau boleh, toner yang mana? Boleh. Sekarang ni kita punya, sekejap ya saya tengok. Okey. Hari ini kita 3 hari 3 hari korang cepat. 3 hari sekarang kita ada buy one free one. Okey. Apa yang buy one free one? Kalau korang beli body oil dekat belakang ni, korang akan dapat free body wash. Pokok bunga goyang-goyang. Kan? Kita je ada pokok bunga goyang-goyang. Orang lain tak ada pokok bunga bergoyang-goyang. Okey korang. Okey, nampak ni? Korang boleh pergi dekat IG story Sarah juga. Sekarang korang boleh terus tap tu. Terus tekan link dia. Okey? Sambil-sambil tu tolong tap screen korang. Tap screen lah, laju sikit. Tap screen dengan share Sarah punya live bagi semua orang dekat Instagram ni tahu, satu dunia dekat Instagram ni tahu yang Sarah tengah live, dan bagi tahu pada mereka yang hari ni buy one free one. Okey? Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Kita kena cakap macam tu, nanti ada penyakit air. Okey, kalau you guys beli any body oil, orang kata tak ada angin takkan bergoyang. Betul. Betul sangat. Okey, kalau korang hari ini beli body oil, satu body oil tapi yang saiz besar, yang 250 ml, korang akan dapat free body wash. Okey, buy one free one tau hari ni. Buy one free one. Cara nak beli buy one free one, boleh pergi ke bio Sarah sekarang ataupun IG story Sarah dah masukkan. Okey, terus klik dekat situ. 3 hari sahaja kita punya buy one free one korang. 3 hari saja sebab kita jualan gudang online. Lepas dah bunga, lampu pula bergoyang ya. Okey, selain daripada kita ada body oil, kita beli body oil, dapat free body wash. Kita ada beli satu moisturizer, dapat free lagi satu moisturizer. Maknanya yang korang beli harga satu tu, korang dapat 2 tau. Okey, beli satu dapat beli harga yang satu, tapi korang dapat 2 produk. Macam-macam prop yang bergerak. Korang tak tahu dekat sini ada apa. Ajaib kat sini. Siapa yang ada kat office ni je ajaib tau. Dan korang menyaksikan tu. Kak, 2 hari bulan 6 baru gaji, tak dapat nak beli. Tak apa. Yang penting you dah aim dah. Habiskan duit suami. Suami ada tak? Suami ada duit tak? Habiskan duit mereka. Untuk apa lagi? Kan? Habiskan duit suami sendiri. Bukan suami orang, okay? Lepas itu, selain daripada beli body oil, dapat free dapat free sabun. Lepas tu beli satu moisturizer, dapat free lagi satu moisturizer. Kalau beli SOS Rebalance, dapat free satu Ultra Rich. Waalaikumsalam. Kita tengok prop yang bergerak. Sekejap lagi korang tengok semua produk-produk ni bergerak. Korang boleh nampak tahu. Ajaib.
Selepas itu, kalau beli facial wash dapat free cleansing balm. Itu yang korang nak kan? Double cleanse set. Suami sendiri tu kena tekankan sikit ya. Ya, suami sendiri. Lepas tu kalau beli toner, brightening toner, okey, kalau beli brightening toner, siapa yang tadi tu yang nak set cerah, dah ada set cerah nak beli toner tu kan? Okey, good news for you, kalau beli brightening toner, you akan dapat free acne fighter serum. Lepas tu kalau beli soothing toner, you dapat free peeling serum. And then kalau you beli gentle toner, dapat free skin savior. Maksudnya kalau you beli any serum, kalau you beli any toner, you akan dapat serum satu free. Dan juga kalau you beli facial wash, you dapat free mini cleansing balm. Kalau you beli SOS, you dapat ultra rich. Beli moisturizer, dapat free lagi satu moisturizer. Beli body oil, dapat free body wash. Best kan? Untuk 3 hari ini saja. Korang tap screen dan korang share live Sarah sekarang korang. Dari luar Malaysia bisa. Oh ya, okey. Memandangkan kita dah ada website, jadi sekarang ni tak ada masalah lagi kalau macam duduk kat luar negara kan. Macam dekat Singapore, dekat Indonesia ke, dekat Brunei, just pergi dekat website, klik website kita sekarang. Boleh pergi dekat Sarah punya IG story dan juga boleh pergi dekat bio Sarah. Dekat situ ada satu je dekat bio Sarah tu. Klik terus Lumiere.asia kat situ. Okey, terus tekan Lumiere.asia. Sekarang. Pagi tadi dekat Buy PSL diskaun banyak. Jadi sekarang ni, kalau dah beli dekat Buy PSL, you beli tak? Pagi tadi tu dekat Buy PSL diskaun banyak, tapi you beli tak? Itu persoalan dia. Hai, Assalamualaikum. Tapi kalau live dekat TikTok pula, live kat Instagram ni lepas 1 jam dia tutup. Balik. Okey, cantik. Beli moisturizer combo. Thank you so much Akilah sebab support kita. Kalau macam tu, you belilah ni. Body oil dapat free sabun, dapat free body wash. Ya ke? Oh, ni TikTok bagi diskaun ni. Berbaloi sangat. Boleh masuk ke TikToknya Arakil, live Lumiere lagi live. Cantiknya office. Alhamdulillah, thank you so much. Office kita luar biasa tau. Pokok bergoyang, lampu bergoyang. Korang ada tak? Korang tak ada. Kat office kita semua pura-pura bergoyang. Korang tak ada. Bahagia sebab bahagia. Okey, kalau nak tanya apa-apa, Sarah buka kaunter pertanyaan. Untuk dekat sini, tak silap Sarah, kalau kat Instagram ramai kan? Ramai yang tak pernah guna Lumiere lagi. Betul tak? Okey, first saya nak tunjuk kat korang body oil kita. Okey, body oil kita ini, yang ini. Hai, Waalaikumsalam. Lepas ni dinding bergoyang. Lepas ni dinding bergoyang. Ini tak ada. Kalau misalnya kita bacain berkedas, tapi tak masalah ya Pak? Sini tak ada masalah. Supaya itu tak masalah. Sini. Okey, korang. Kita punya body oil ni 250 ml. Okey. Yang ini inspired by beberapa perfume mahal tau. Okey. Jadi korang kalau pakai body oil ini, dia akan melembutkan kulit. And dia ada bakuchiol, dia ada olive oil, dia ada virgin coconut oil. Yang ini pure virgin coconut oil yang ni. Yang ini pure virgin coconut oil. So, you kena hantar kat sini lagi satu.
Sempena 2 tahun Lumiere ni all out ya Sarah. Ya, sebab tu kita bagi buy one free one. Hai Kak Linda. Kalau korang nak beli buy one free one sekarang, korang boleh pergi ke bio Sarah. Pergi ke bio Sarah sekarang, ada satu je kat situ, tak ada lain dah. Pergi dekat Instagram Sarah, dekat situ satu je, Lumiere.asia. Itu saja. Tekan sekarang dan buat pembayaran, senang, hassle free. Tak payah nak pening-pening kepala dah. Ikut je kat situ cara nak buat transaction dia. Okay, so siapa yang beli body oil kita dapat free body wash satu. Okay, beli body oil dapat free body wash satu. Harga dia bukan harga untuk dua, tapi harga dia untuk satu. Maknanya you bayar harga body oil saja. You bayar harga body oil saja, you dapat lagi satu. Okay, body oil kita dengan kita punya sabun ni, okay, siapa yang ada eczema, okay, yang ada eczema sangat-sangat bagus. Siapa yang ada penyakit kulit macam kurap ke, panau ke, dia ada vitamin E juga. Kita ada banyak customer yang apa nama dia, yang ada eczema, diorang pakai ubat doktor tak jalan, so diorang borong kita punya body oil. Body oil kita ni memang number one best seller ni. Yang ini orang tua pakai, budak muda pakai, budak baby pun boleh pakai. Sarah sendiri pun bagi dekat anak-anak Sarah pakai ni. Sebab anak Sarah kan dia ada macam allergic. So kalau ada allergic kulit ke apa kan, memang bagus pakai body oil kita. Dan siapa yang pakai body oil kita, diorang dah tak pakai perfume lagi dah. Sebab ini wangi daripada pagi sampai ke malam dan melembutkan kulit. Okey, kalau siapa yang pregnant, okey, siapa yang pregnant tu boleh sapu especially dekat bahagian perut, okey, untuk mengurangkan dan menghilangkan stretch mark. Okey, bekas stretch mark, bekas cellulite. Hai Dahlia. Sekarang ini kita ada sekarang ini kita ada promotion buy one free one. Dekat situ kita punya link untuk pergi dekat website kita, ataupun senang korang boleh pergi ke IG story Sarah ataupun kat Sarah punya bio dekat Instagram. Tekan terus link. Sangat-sangat mudah. Dekat situ semua dah ada. IG story Sarah pun semua Sarah dah masukkan. Okey, tekan sahaja link dekat situ. Beli any kita punya body oil, okey, dapat free sabun. Apa yang kami dah cantik dah Sarah tak faham. Maksudnya, body oil ni dia pakai satu badan untuk bagi wangi. Cantik sebab Lumiere, alhamdulillah. Sekarang you pakai produk apa? Sekarang tengah buy one free one tau. Happy sangat you dah cantik sebab Lumiere. Hai semua, Assalamualaikum. Hai Ika Lumiere, korang tap screen korang. Lepas tu tolong sharekan Sarah punya live. Daripada hari ini, besok dan lusa selama 3 hari sempena Lumiere. Nak beli macam mana Kak? Boleh pergi dekat IG story saya sekarang, tekan link. Dekat IG story saya, dengan pergi dekat saya punya bio tu, ada Lumiere.asia, tekan kat situ. Semua dah duit kami habis ke Lumiere. Tak apa, yang penting berbaloi kan. Cantik, wangi, kulit halus, licin, lembut. Yang penting kita cantik berbaloi. Ini kalau pakai produk mahal tapi tak ada kesan, buat apa kan? Kita punya Lumiere ni is all about quality. Quality bagus, walaupun produk kayangan tetapi harga rahmah. Produk kayangan tetapi harga rahmah. Ini produk kayangan, harga pun kayangan. Belum tentu lagi boleh merawat kulit korang. Betul tak? Macam kita punya body oil, walaupun body oil kita ni dia wangi, okey, cara nak pakai boleh pakai sehari tu nak pakai 3 kali, 4 kali boleh. Okey, selepas mandi. Betul, Lumiere the best products. Dia selain daripada wangi, tapi dia merawat juga. Kalau daripada Indonesia, sekarang ke IG story saya, ke bio saya, tekan link itu Lumiere.asia.
Dekat situ sekarang buy one free one korang. Jangan cakap banyak korang terus pergi je tekan sekarang ni buy one free one. Okey, kalau beli any toner kita ada 3 toner. Toner kita soothing toner, gentle toner, brightening toner. Korang akan dapat free serum. Beli any of our toner dapat free serum. Dan kalau beli kita punya facial wash dapat cleansing balm. Korang suka kan? Kita punya facial wash dengan kita punya cleansing balm, kita nak educate orang untuk double cleanse, sentiasa double cleanse. Ada orang dia tak tahu cleansing balm tu apa. Cleansing balm tu dia deep cleansing. Kalau hanya pakai cleansing balm saja, okey, tapi tak berapa efektif. Kalau pakai facial wash saja pun okey lah, boleh lah cuci kotor-kotor kat muka minyak, tapi tak berapa efektif. Lagi-lagi kalau umur 30 sampai 80. Okey, you perlukan double cleanse. Lagi-lagi kalau you make up. You make up setiap hari nak pergi kerja, nak pergi kelas, nak keluar, pergi dating ke apa ke, keluar dengan kawan-kawan, make up. So you need to double cleanse in the morning and at night. Sekarang tengah buy one free one. Kita ada satu set ke? Maksudnya satu set macam mana tu? You nak, okay, katakanlah kalau you beli facial wash, you dapat free cleansing balm. Okay, so dekat situ dia dah tulis dah. You pergi ke IG story I sekarang, just tekan link je. You nak set glow, you nak set jerawat, you nak set jeragat. Dekat situ set, tapi dia buy one free one. Maknanya you bayar harga tu untuk satu produk je, satu item, tapi dapat 2. Macam tu. Kita ada body care juga. Body care kita body oil dengan sabun. Body wash itu memang best seller number 1 dekat TikTok kita. Jadi siapa yang tak ada TikTok, kulit berminyak boleh sangat. Kulit berminyak boleh ambil ni korang pergi ke IG story Sarah sekarang. Okey, kalau kulit berminyak, lepas tu kita ada moisturizer moisturizer pagi dan malam. Kalau yang sleeping tu untuk tidur lah. Okey, kulit berminyak pun boleh pakai ni juga, yang buy one free one moisturizer. Harga dia murmur. Okey, lepas tu you boleh ambil double cleansing set. Double cleanse sets itu perlu. Kalau kulit you berminyak, dia ada 3 jenis facial wash tau. Okey, dia kalau kulit berminyak dengan kulit berjerawat, ambil very berry acne. Kalau kulit normal, kalau kulit combination, ambil glow facial wash. Kalau kulit sensitif dan kulit kering, ambil rebalance. Pergi dekat IG story Sarah sekarang. Okey, dan tekan klik kat situ. Oh, tak boleh nak tengok dekat story. Kalau macam tu, pergi kat Sarah punya bio sekarang. Pergi dekat bio Sarah, tengok ni. Okey, nampak tak bio Sarah? Atas kali tu nampak tak? Lumiere.asia. Okey, tekan dekat Lumiere.asia sekarang. Kenapa? Nampak tu? Besar dekat depan ni. Dekat bawah profile picture Sarah tu, Lumiere.asia korang. Bawah profile picture Sarah tu. Dekat situ. Paling senang dalam dunia. Sarah dah buang semua bio Sarah kat situ semata-mata nak senang korang tengok kat situ je. Hai Kak Sarah, kalau Su nak guna produk Lumiere ni untuk kulit normal, boleh ke tekan link yang kita pin tu? Cuba you tekan kejap. Kalau tak boleh tekan link tu, korang boleh pergi dekat bio Sarah. Okey, kalau untuk kulit normal, okey, first you ambil kita punya facial wash yang dapat free mini cleansing balm. Okey? Tak boleh. Nampak tak? Nampak tak? Kalau boleh angkat kaki dah, tapi tak boleh lah kan? Tak boleh. Mana nampak? Tadi kita start pukul berapa ya?
Nanti kita jumpa korang semua dekat By PSL ya. Semua orang kat By PSL nampaknya dah rindu saya. Kalau saya hilang, korang rindu tak? Oh, by the way, Sarah pakai ni tudung Arashi tau. Tudung, alhamdulillah, tudung Arashi. Ni tudung Arashi, okay? Diorang rindu Sarah lama tak live. Okay, rindu nak dengar celoteh Sarah. Ni baru start tau, ni baru gear 1. Malam tunggu kejap lagi. Okay. Nanti, semua dah rindu dah ni. Ayo, kena live malam ni dekat By PSL ni. Okay, malam kita jumpa ya. Banyak ni korang, mur-mur semua ni korang. Mur-mur tau. Mak-mak dah kurus. Alah, janganlah mak-mak. Malam ni kita live sambil makan-makan ya. Sebab besok hari Sabtu, hari cuti. Jadi kita boleh, kalau kita habis live pukul 1, 2 pagi, korang okey kan? Korang teman lah sampai pukul 1, 2 pagi tau. Janji. Okey, kita ada date malam ni tau. Date malam ni. Tapi kalau nak check up dulu boleh? Hai Syam. Mandi tak basah, makan tak kenyang sebab Sarah. Alamak. Makan tak lalu, tidur tak lena. Siapa rindu bapak? Siapa rindu bapak? Mata panda lah. Nanti kita panggil bapak live lah daripada sana join masuk dalam live Sarah, okay? Kalau dia tak busy malam ni, Sarah akan minta dia join live Sarah lah malam ni, okay? Okay. Powerpuff Boy. Okey, baik. Habislah Sarah semua punya buat orang kurus. Okey, malam ni kumpul ramai-ramai ya. Sarah akan tanya bapak dulu. Kalau dia free malam ni, dia tak ada meeting, Sarah akan invite dia Invite dia masuk dalam live Sarah, okey? Bukan, banyak kerja dekat sana. Siapa yang nampak? Korang ni ya je. Tadi dah ada orang nampak. Nampak kat mana? Nampak dalam mimpi ke? Aduh je korang ni. Okey, date kita malam ni ya. Bukan, kita invite bapak masuk kat dalam live kita. Pukul berapa live? Pukul... Aduh je spility. Mana ada lah. Korang ni. Pukul berapa live? Pukul 8 Pukul 8. Standby duit. Standby duit. PD sale. Korang ni ada-ada je korang ni lah. Bila campur banana ni tak sedap. Okey.
Okey, sudah-sudah Sudah-sudah kita buat lawak. Sarah, tak rindu mak-mak ke? Rindulah. Sebab itulah saya nak bagi rindu. Saya tak nak live. Lepas tu taklah, bukan saya tak nak live. Saya ada beberapa perkara. Saya busy sikit. Saya tak ada masa nak live. Jadi meriah hari ni Lumiere dengan Arashi. Betul? Sebab kita lagi birthday. Yes, kita lagi happy birthday Lumiere. Happy birthday. Siapa yang dah... Okey, Sarah nak tanya kat sini. Siapa yang daripada awal pakai Lumiere, okey, sampai hari ini tekan 3. All out hari ni Lumiere. Bukan hari ni sahaja, tetapi 3 hari berturut-turut sebelum Raya Haji. Kita nak cantik sebelum Raya Haji, ya. Wow, ramainya yang pakai daripada awal. Maknanya dah 2 tahun Dah 2 tahun. Betul tak? Kenapa dia jadi macam ni? Gila ke? Okey. Sambil tu korang, kalau siapa yang nak beli buy one free one sekarang just type lumiere.asia sahaja. Wow, tanya semua korang yang dah pakai 2 tahun. Hari ni ramai new host. Korang suka tak new host kita korang? Suka ke tak? Yang mana satu pilihan korang? Tulis nama kat sini. Mana satu pilihan korang? Korang suka siapa? Show since 2023. Meriah kan hari ni kan? Okey, tulis nama. Korang suka siapa? Adakah kita nak mereka kembali? Janganlah tulis nama saya, Wani. Okey, lagi. Suka siapa? Wani, Mira. Okey. Hai Kak Huda Abdul Aziz. Wani, Mira, lagi. Wani, Mira, lagi. Siapa? Sarah ni live host sampai mati. Korang nak Sarah ke? Korang tak nak Sarah ke? Sarah memang live host korang. Mira, Wani. Okey, siapa lagi? Hai Kak Anggon Suri. Wani, Mira. Okey, kita buat poll hari ni ya. Fidaus tu okey tapi malu sangat. Dah kita cakap pasal live host pula. Mereka suka Wani dengan Mira banyak. Wani lagi PSL dia. Sekarang? Sekarang dekat buy PSL ada Wani. Nak Sarah, korang tak payah nak tanya. Sarah memang live host sampai mati, tahu tak? Seumur hidup tahu. Dah sign kontrak seumur hidup. Jadi korang nak Sarah ke, tak nak Sarah ke, korang kena tengok muka Sarah juga. Sekarang. Firdaus, okey, lagi. Wani, okey. Wani, Mira, Firdaus, lagi. Okey, siapa lagi korang suka? Hai Umi. Assalamualaikum. Wah, tinggi ni. Wani, PSL, Mira. 3 nama ni. Yang orang asyik sebut. Ya. Mila pun okey. Mila. Okey. Siapa lagi? Vote. Mana ada Sarah tinggalkan Lumiere? Kita orang ada host baru sebab Sarah dengan bapak bukan dengan Lumiere lagi.
Bos kita dah tak nak kita dah. Bos kita cakap kita asyik main-main, bergaduh masa live. Dia dah buang kita dah. Bos kita Ayu, dia tak nak kita dah. Ni hari terakhir kita. Dah lah dia tak ada perasaan. Dia pergi interview. Live host baru depan kita pula tu. Ni last day kita. Mila lagi. Firdaus pun okey, lelaki. Okey, baik. Wani style. Yang cowok orang sabar. Sekarang lagi cowok another male comes to our life. Besok ada lagi lah lelaki yang betul-betul handsome. Jadi korang nantikan besok Ayu dah terminit sarang dengan Andi. Kesian kita orang. Hari ni last day kita orang. Kalau Sarah sebab Sarah suka main-main. Kalau bapak pula sekejap ada, sekejap tak ada dalam live. Itu tak bagi komitmen tu. Itu pun kena terminit juga. Siapa yang tak komit kena terminit. Bolos 4 hari. Kita ganti. Kak Sarah bolos 4 hari kita ganti lah. Okey. Wani macam Tasha sebab suka sebut sayang. Oh, okey. Firdaus tu kena polish lagi. Korang bila tanya nak live host mana, banyak betul komen kan main lagi semua kat dalam ni. Okeylah kita borak lah Sarah pun dah lama tak borak dengan semua. Yang penting ingat ada buy one free one. Ya, korang sambil check out korang. Sambil check out Kalau tak nak check out kat Sarah tak apa, boleh pergi dekat apa? Boleh pergi dekat TikTok sekarang ni, Lumia.Malaysia, Arashi.Malaysia dengan buy PSL juga. Yang di luar Malaysia bisa ke web ya. Ya, kita punya website senang je. Lumia.Asia. Tak payah pening-pening kepala. Lumia.Asia. Okey, buat cepat korang. Kita buat poll sekarang. Sarah, kenapa tinggalkan mak-mak kat Titi tu? Sebab dia orang semua, itu semua live host baru. Sarah bukan live host lagi dah. Sarah dah kena buang kerja. Sarah kena buang kerja tau. Ayo, jangan nak terminate pasangan Andi. Hari ni last day saya tau. Sedih tau. Okey, antara semua korang dah beli moisturizer tadi Sarah sebab murah sangat. Satu botol RM80,000 saja. Ya, hari ni memang murah. Hari ni memang murah. Okey, Firdaus, Mila, Wani. Siapa lagi? Mira Mira deh. Mila, Firdaus, Wani. Siapa lagi korang suka? Siapa lagi? Kita nak choose ni, siapa ni? Besok ada orang lain lagi Besok ada lagi. Kesian betul. Cuba baca komen. Please. Wali Piro. Korang check out dulu. Kita tes kat Sarah di sini ada yang check out tak? Mampus aku. Kalau tak ada, tak bisa lah. Matilah nak. Korang kena cepat. Berapa ya? Okey. If sesuai target, okey lah. Boleh kita. Kesian saya. Kalau tak ada siapa check out, mati saya. Jangan ada kes cirit-birit ya. Ya Allah. Semua okey kat Sarah. Biasa first day kan. Tapi Wani the best. Daripada tadi nama Wani Mira yang korang ni. Kenapa ambil ramai live host? Supaya live kita berwarna-warni. Supaya korang tak bosan. Kalau ada satu saja kang, korang bosan pula. Wani terbaik, Mila okey, dan Firdaus kena polish. Baik. Korang sampai hafal nama lah. Hebat lah korang. Mira okey, dia synchronize. Baca komen dan tengok beg kuning.
Okey, besok akan ada orang-orang baru lagi. Korang tolong tengok Okey, nanti bagi feedback. Malam-malam bagi feedback kat Sarah tau. Kemarin semua ni memberi ni dekat komen ni bila kita tanya. Tadi kita start live berapa I think so. Nanti dia sendiri tek boom hilang. Kan jadi juri lantikan sendiri tadi. Oh, okey. Ambil lelaki seorang. Ya, kita akan ada lelaki juga yang jadi live host. Yes, jangan risau. Kita akan live juga. No problem. Cuba kasih rate color itu studio live berapa? Kasih apa? Okey, kita punya macam mana? Dikasih ini 9 to 10 berapa nih hour? Okey, sekarang kita punya tempat live yang baru. Okey, bagi markah. Oh, bagi nilai ya? Oh, bagi nilai dia. Speak in English. Where are you from? wah ini banyak idea, oke. Ini yang Sepuluh. Hati-hati Sarah. Kenapa? Apa? Ada apa? Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Oh, macam dulu ya. Oh, okey tak. Kali ni Mbak Ayu. Kali ni Mbak Ayu yang yang manage semua kat sini. Jadi Mbak Ayu dia macam shield Sarah. Macam tu. Jadi sebelum apa-apa semua sampai kat Sarah, Mbak Ayu dah ada dulu. Kenapa dia tak keluar kat sini? Bagus Sarah, bagi peluang pada anak-anak muda. Ya, apa-apa pun yang utama kena kuasai ingredients Lumiere and skincare. Baik. Ya, hati-hati. Jangan jadi pisang berbuah dua kali. Tengok juga peribadi semua. Baik. Yang mengata kat belakang tak mahu. Faham. Syarat kena tak ada masalah usus. Ya. Takut rasa cirit-birit. Allahu Akbar. Ya, sekarang Ayu tapis. InsyaAllah. Doakan ya. Doakan. Korang pun doakan. Bila kita kita berdoa untuk dapat yang terbaik, kita reda, okey? Kita reda dan berikan yang terbaik. Kita dah buat yang terbaik ni. Jadi insya-Allah kita reda dan kita berserah kepada Allah. Allah akan bagikan kita yang terbaik juga sebab tahu niat kita bekerja kat sini. Semua nak mencari duit yang halal. Semua nak yang terbaik untuk masing-masing. Semua nak cari duit kan. Untuk anak-anak, untuk mak bapak, untuk bantu suami. Jadi semua ada niat yang baik, insya-Allah Allah bantulah. Berserah je. Orang kata selepas dah lalui hujan, sekarang adanya pelangi. Insya-Allah 2025. Amin ya rabbal alamin. Semua pun doakan Sarah lah. Doakan tau. Shakil, if you want to check out the project, you can go to the bio and click the web. Yang pegang agama, jujur dan amanah, hormat pada ketua. Ketua dia Ayu. Bawah ketua Ayu Tasha. Tasha ketua kelas. Siapa yang get back? Siapa yang get back?
Risau dengar. Firdaus explain pasal peeling serum. Boleh pakai hari-hari katanya. Alamak. Okey. Kalau kulitnya kecil sangat, jangan. Office baru dekat Indonesia ke? Ya. Indonesia ada, Malaysia ada, Singapura ada. Amin. Terima kasih doakan saya. And Alhamdulillah kita dah ada website baru. Okey, website kita dah jadi. Jadi untuk orang-orang yang bukan di Malaysia, yang tak boleh tekan beg kuning, susah. Hai Shikin. Shikin, you kan kat Singapura. Jadi kalau you nak beli sekarang dah boleh beli dah dekat website kita tu, Lumiere.asia. Senang sangat kita punya website. Tak ada nama pelik-pelik ke, tak ada, Lumiere.asia saja. Sangat senang, very short and simple. Firdaus boleh dilatih. Okey. Besok ada ramai lagi yang muka baru. Okey. Korang boleh buat, dah boleh tulis dah. Okey. Dan boleh hantar surat ke saya. Dah ada website, dah ada, insya-Allah dah ada banyak host live kan. Jadi korang pun tak bosan kan. Pengguna lama tak apa, risau new customer je. Info produk tak boleh salah. Ya, baik. Noted on that. Terima kasih. Okey je kan, insya-Allah. Amin, amin. I don't have a baby. I'm still single. Who are you? Buat Lumiere. Buat Lumiere untuk Freedom and Independence Brunei. Apakah itu? Sorry, Sarah lambat sikit. Bila nak datang Singapura lagi, Kak? Siapa tadi tu? Takut saya, Syakil tu. Ini office lain ke? Tak, office yang sama. Tapi yang ni kat tingkat 1. Kita cantikkan. Sekarang office kita atas dan bawah semua operasi. Hebat tak? Lepas tu ada tingkat atas lagi, itu insya-Allah, insya-Allah. Yang penting fokus target dan majukan diri sendiri. Tu. InsyaAllah semakin maju bisnes Lumiere. Alhamdulillah. Rindulah nak pergi Singapura. Tapi itulah, kita tak sempat nak pergi Singapura. Last kita pergi masa kau meminta aku menjauh. Hai kakak, masuk live saya. Sehat ke? Alhamdulillah, terima kasih Kak Aziza. Kilang dah operasi ke Sarah? Kilang dah operasi ke? Ya. Dah. 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 Alhamdulillah, kilang dah jalan. Jadi kita semakin membesar sekarang. Semuanya bermula daripada packing dekat rumah je. Packing dekat rumah, sewa office orang gelakkan kita, tak apa. Memang kita kena mula kecil-kecil macam tu. Mana ada kita mula terus jadi besar. Kan? Betul tak? Kalau terus mula besar, itu maknanya ada orang di belakang. Maknanya faham je lah, dot kan, kalau macam tu lah. Tetapi kalau sama-sama bermula daripada zero, maknanya itu bekerja keras atas duit sendiri. Thank you kakak kita.
Bila kita nak syuting lagi? Bermula daripada apa? Packing dekat rumah. Lepas tu apa nama dia? Lepas tu sewa office orang. Lepas tu sewa office kecil. Lepas tu office yang tak boleh buat bising. Sekarang nak buat bising ke, nak menjerit ke, nak ketawa macam hantu ke, semua dah boleh dah. Lepas tu dekat bawah tengah operate, dekat atas pun tengah operate. InsyaAllah soon. Jom. Okey, jom kakak. Bagi I watak macam biasa. Apa tu? Watak jahat-jahat best sikit. Antagonis. I antagonis. Dah melekat dah ada orang panggil I Rosie. Lepas tu dah ada Kilang. Assalamualaikum Kak Sarah, salam kenal saya dari Indonesia. Waalaikumsalam. Kita borak apa ni? Kita borak je kerja. Okey korang, malam ini saya akan live dekat InsyaAllah by PSL Okey, InsyaAllah dekat by PSL. Sama juga buy one free one. Kalau korang nak beli sekarang pun sama juga buy one free one dekat website kita. Okey? Nak live ke? Macam mana? Okey korang, saya undur diri dulu. Okey, saya undur diri dulu. Kejap lagi saya akan update Sarah kat mana. Okey, saya dah guna Lumia setahun setengah. Banyak membantu kulit wajah saya. Kulit muka saya semakin glowing. Kena sabar and consistent. Love Lumia and Arashi. Thank you so much. Thank you so much. Okey korang, tolong spread the word semua dekat dalam Instagram ni. Okey, kalau siapa yang tak tahu lagi, untuk 3 hari ini, bermula pada hari ini kita ada promotion buy one free one. Okey, harga dia murmur, tak sampai RM150 pun. Semua harga murah-murah. Buy one free one korang. Kalau beli body oil dapat free body wash. Kalau beli toner dapat free serum. Kalau beli facial wash dapat mini cleansing balm. Bila nak buat meet and greet, InsyaAllah kita akan buat meet and greet selepas event 3 hari ini. Okey? Beri kita masa untuk plan. Ini pun kita tengah plan ni untuk 3 hari buy one free one ni. Dah habis, InsyaAllah kita buat physical pula meet and greet. Okey? Bye korang semua. Assalamualaikum. Bye. Jumpa kejap lagi dekat By PSL pukul 8 malam.